Kalau mengaji tauhid ingat deh, kita hari ni kacau doa ya. Bukan reno tak mau kita balah kena ada dah deh kalangan kita ni. Kakak kau ni, adik kau ni. Mana adik beradik? Kau ni nak pergi lagu ni, nak pergi lagu ni. Pergi dulu tapi tolong-tolong bakat sipai, jangan lajak. Lepas tu jangan balah, dia balah yang nak kau lajak dah kita ni. Dia nak badu benar bagi. Bukan nak badu benar. Nak badu benar. Kalau nak badu benar tu bahaya. Kalau nak badu benar tak apa cari kebenaran. Sebab tu jagalah. Kalau kata Tuhan di atas aras. Atas mana? Atas sebagai atas. Belalah. Tak apa. Jangan duduk. Tuhan duduk atas aras. Duduk. Duduk dengan mana al-julus wal qu'ud. Oh, itu orang salah pun tak kata. Itu mujassimah nyata-nyata. Duduk dengan mana supaya kita duduk tak kisi. Ya suka dah. Jangan kata tak apa kita lah. Kalau duduk ya gini. Oh, ulama salah. Sebab nak salah pun kena ngaji. Salah ni istawa alal arsy bukan makna al-julus wal qu'ud. Tapi istawa alal kursi di segi salah dia kata makna irtafa'a. Irtafa'a. Tuhan di atas arah yang mana Tuhan tertinggi. Itu mana di atas. Tuhan di atas arah mana Tuhan tertinggi di atas arah. Tertinggi di atas arah di segi ulama salah bukan bermakna Tuhan tu bertepat di arah. Kalau mana bertepat di arah itulah mana julus wal qu'ud. Mana duduk tu tak leh. Duduk tu mana bertepat supaya kita duduk tak kursi punggung duduk tepat kursi itulah mujassimah. Salah tak pergi tu. Salah handuk pergi tu. Itu mujassimah. Jadi bagi ulama salah pergi makna ar-rahmanu alal ististawa dengan makna Tuhan tertinggi tak apalah. Tinggi yang layak bagi Allah. Lagu mana tak tahu juga. Serah Tuhan tu ya. Tak ada tertinggi itu dengan makna duduk, okey. Duduk kalau duduk dengan makna istiqrar atau makna al-julus atau al-qu'ud. Julus mana duk nyetak sila tu. Qu'ud mana duk tinggal orang nak kecil nak berak tu. Lepas tu bukan salah. Bukan salah tu. Salah juga. Orang majahat salah. Dia panggil mujassimah. Tuhan di atas arah bukan makna duduk. Tertinggi. Tertinggi mana? Ba'in an khalqihi. Lepas daripada segala makhluk. Itu mana tertinggi lepas. Salah pun sarah makna ba'in. Tertinggi atas arah. Dan ba'in an khalqihi. Itu Tuhan. Lepas daripada segala makhluk. Pakai nak sebut arah mengaji salah. Ulama salah kata dia sebut lepas daripada arah ni kerana bila arah tu adalah sebesar-besar makhluk Allah. Bila terlepas pada arah, lepaslah daripada segala makhluk lain lebih halus. Bukan makna duduk pun sana. Jangan Tuhan duduk nyata atas arah. Lepas tu mujassimah dan musyabbihat tu tak apa.